Oh, cantiknya. Masya Allah. Tengok awang warna biru. Ya Allah, besarnya. Cantiknya. Cantiknya, cantiknya. Nak pergi strawberry farm. Cantik ah. Merah ha. Cantik. Oh, banyaklah ni. Ini kat kamera pun tak dapat Oh, kabus masuk. Oh. Dekat kamera dapat, tapi kita kena kejauh. Yelah maksudnya dah kamera kita duduk kat dalam kedai ni pun kita tak dapat tamu yang datang kat kita. Ni pasal dia open. Kalau jauh lagi bawah, barat bawah kan? Barat bawah. Barat. Mana pergi? Dia dalam kabus. Tapi tak kasar, tak apa? Tak. Macam dekat Cameron Highland kita rasa macam air hujan kan, intik tu. Ni baju. Sikit-sikit rasa dah. Rasa. Titisan air. Rasa titisan air. Kabus. Wah, dia lain kali. Wah, dia lain kali. Siapa? Tunggu apa? Weh, bunyi dinosaur. Yelah, latar apa dia pergi itu latar lembu. Patut asyik mula lalu sini. Ui, T-Rex. besarnya. Tapi mak kata mak dia anak dia tak suka dia tu. Oh, kabus datang lah. Oh, cantik. Jangan pakai apa ni air terjun tu ke? Tu dia awan gelap. Bagus guys. Cuba guys. Seumur hidup aku tak pernah jumpa keladi besar-besar macam ni. Dah tinggi aku juga. 6 kaki. 6 kaki lebih lah. Tengok betapa besarnya. Oi. Kau tengok ni berapa besar lah. Air terjun Alun Naga. Bawah tu air terjun. Dengar dah bunyi. Tapi jauh masuk ke dalam, lebih kurang 500 meter daripada tapak. Hujan pula tu. Air terjun dekat bawah tu. Tu air terjun, nampak? Tu air terjun bawah. Jalan nak turun sini agak curam lah. Itu dah simen dah. Banyak mak pokok dia. Sampai 2 tahun lagi. First tahun lebih.
ambil gambar dekat Skyview. Astaghfirullahaladzim. Cantik kan? Masya Allah, lawannya. Nak pergi tidur sini ha. Lepak.